Mentari mula terbit di balik Bukit Hijau. Sinarnya menyelinap masuk ke pintu gua yang menjadi perlindungan. Man Perak membuka matanya perlahan, mendengar bunyi cengkerik yang semakin reda diganti oleh kicauan burung hutan. Udara pagi masih sejuk, berembun dan sungai yang mengalir di kaki bukit kedengaran tenang. Di luar gua, beberapa lelaki muda sudah bersiap dengan batu tajam dan tombak kayu. Mereka akan turun ke hutan mencari rusa atau babi hutan. Bunyi hentakan batu sedang diasah kedengaran. Mereka menyiapkan alat untuk berburu. Sementara itu, kaum wanita dan anak-anak berjalan ke arah sungai. Mereka membawa bakul anyaman dari rotan untuk mengutip pucuk buah hutan serta siput sungai. Bau tanah basah bercampur dengan harum bunga liar mengiringi langkah mereka. Man Perak, walaupun tubuhnya tidak sekuat yang lain, duduk berhampiran api kecil yang masih menyala sejak malam tadi. Tugasnya menjaga api, memastikan bara tidak padam. Api itu adalah nadi mereka untuk memasak, untuk menghalau binatang dan untuk menghangatkan badan ketika malam. Dengan ranting kering di tangannya, dia menolak bara perlahan sambil memandang ke arah cahaya pagi yang semakin terang. Anak-anak kecil berlari ke arahnya membawa buah hutan yang baru dipetik. Mereka ketawa riang meletakkan hasil itu di hadapannya. Senyuman terukir di wajah Man Perak. Walaupun tangannya cacat, komuniti tidak membiarkan dia sendirian. Dia adalah sebahagian daripada mereka, penjaga api, penutur cerita, saksi kehidupan zaman itu. Hari baru pun bermula di lembah purba itu dengan kerjasama, dengan kasih sayang dan dengan harapan bahawa hutan akan terus memberi rezeki.